من الجنة والناس. Assalamualaikum dan selamat malam. Nama saya Ikram dari tim Lepak Seram. So malam ni kami akan berpodcast dan saya dan Ferus akan berceritakan dan berkongsikan pengalaman-pengalaman seram masa kami explore. So guys, tunggu video terbaru kami cara podcast di tempat-tempat seram di Johor Bahru. So guys, jangan lupa tekan subscribe, like, share dan follow. Dan jangan lupa tekan follow TikTok kami, Lepak Seram Official. So guys, jangan ke mana, tunggu video terbaru kami. Bye-bye dan selamat malam. Assalamualaikum geng. Kembali di Lepak Seram. Jadi kisah pertama kami hari ini, kami akan ceritakan pengalaman dia semasa explore di Pontian, Johor kan. Di rumah tempat ni kita namakan dia Rumah Biru Sebab rumah ni peninggalan ada saka lah. Saka penjaga rumah. Jadi kita dengarkanlah kisah Ikram. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Masa pertama, itu kali pertama aku datang Rumah Biru lah. So dapat tahu di rumah tu pun daripada sahabat kita juga dari tim TDM Para, Abang Asbul. So masa aku pengalaman aku lah dekat sana, agak orang kata agak kuat lah pengalaman aku masa time aku dengan Aidil. Masa aku dengan Aidil tu memang masa kau duduk kat depan tu memang dah rasa seram lah. Dia tengok pun memang dah rasa seram lah tengok dalam. Sejarah dia memang ada saka lah rumah tu. Sejarah dia dengar dari khabar kata rumah tu nenek tapi ada saka lah nenek tu. Nenek tu meninggal, dia tinggalkan saka dekat rumah tu. So orang kata apa, kirakan pewaris-pewaris tu memang tak nak duduk
Dan tak nak duduk situ. So memang rumah tu terbiar macam gitu ya. So tak ada apa kan, rokok pun tak. So masa aku pergi buat dekat explore sana, masa first tu dengan Aidil masuk, memang agak rasa seram juga. Dan masa masuk tu je, dia memang dah rasa macam lah. Betul. Ada ni aku cerita sikit lah sebelum aku nak ceritakan pengalaman aku nak ceritakan ada seorang kawan sahabat juga lah, dari tim KDM juga. Masa dia buat explore dekat sana, macam-macam lah dia kena kacau kan. Lepas kena kacau semua apa, dan masa dia nak keluar tu, dia kena tarik kaki. Sahabat Asbol ada cerita tak? Ada kan? Kawan dia kena tarik kaki masa dekat masuk tu kan. Dia kena tarik kaki sampai ke pokok kelapa tak silap. Tersangkut. Dia tersangkut dekat pokok kelapa tu. Dan selamat lah, alhamdulillah selamat. Orang kata tak apa-apa yang jadi. Memang real lah orang kata kan. So itu yang masa yang kita orang pergi tu memang terasa lah tempat dia kan. Memang terasa seram. Sebenarnya benda tu nak tarik dia masuk dalam hutan. Betul. Dia baru diri dekat depan rumah. Dia nak tarik. Kirakan nak tarik orang tu masuk dalam hutan. Tapi orang kata Allah nak selamatkan lagi kan. Sangkut dekat pokok kelapa. Memang real lah. Pengalaman memang pelik tapi betul-betul jadi Betul. Itu pengalaman orang kata, yelah pengalaman sebab apa kita orang tak pernah pergi lagi kan. Tapi alhamdulillah orang kata pergi, masa kita orang pergi buat explore sana, alhamdulillah kita orang tak ada apa-apa yang berlaku apa-apa lah. Tapi banyak lah kena kacau orang kata kan. Banyak. Memang banyak lah orang kata. So yang pertama aku nak ceritakan, masa aku buat tu, rumah dia tak besar, tempat dia tak besar. Cuma rumah kan, rumah kampung. Lepas tu belakang tu ada kelapa sawit kan. So aku tak jalan sampai ke kelapa sawit dah. So aku pusing kan, pusing masuk dalam sikit. Masa yang pertama tu aku dah terasa, lepas tu ada terdengar kan, ada tapak kaki. Memang macam-macam lah. Orang kata memang kuat lah. Orang kata memang tak tahu lah itu saka dia ke, Allahualam lah kan. Itu mungkin saka dia lah, ada tinggalan. Dan lepas tu masa aku masuk tu ada kena, first aku masuk dekat belakang. Aku dah buat, dah pusing kan. Tiba-tiba aku terdengar tapak kaki berjalan. Sebab dia rumah papan. Bila kau berjalan kau macam kan, dengar. Pusing belakang, laju aku pusing laju. Cakap tak ada apa-apa. Cakap okey lah kan. Jalan lagi, jalan. Aku dengar suara pula perempuan menilai. Tapi dari dengar suara tu dari belakang, sayup pada kelapa sawit. Memang sayup dia panggil macam menilai lah, macam panjang menilai itu. Tapi tak tahu lah, sebab hari tu hari ada buat live lah, ada buat video tu. Dia buat live dia. Buat live kan, tak buat video. So kita tak dapat nak buat video time tu. Sebab apa, ya tim kita pun tak ramai turun kan. Tak ramai. So time tu Perus pun kena kacau teruk juga. Time tu Perus dah, orang kata energi dah kena tarik, dah penat. So saya dengan Aidil masuk kali kedua tu kan. Aku kena kacau tu, dia tak bagi masuk lah. Perus kena kacau teruk. Time tu Perus, energi Perus dah memang dah lemah. Dah lemah sangat lah. Masa tu ngam-ngam pukul 3 pagi. 3 pagi betul. Ngam-ngam anjing menyalak. Time tu memang anjing memang. Lepas anjing menyalak tu aku dengar perempuan nangis lah kan. Yang itu pun aku dengar juga. Time tu lah. Lepas tu yang kali kedua ni aku pergi ke kiri. Kan ke kiri betul. Aku pergi kiri dengan Aidil tu. Aku tak jadi masuk. Yang kau cakap energi kau dah memang yang kau dah teruk sangat kan, kau dah lemah sangat badan. Tu cakap tak perlu, kau rehat. Aku masuk dengan Aidil. Aku pergi ke kiri. Yang belah kanan tu aku dah kena kacau teruk dah. Tapi aku relax lagi, aku kiri lagi. Orang kata masih energi aku boleh kiri lagi lah. Cakap Aidil, biar Aidil pergi ke belah kanan. Masuk tu je tak sampai ke belakang. Aku pandang kiri, kirakan dia menghadap dekat pokok kelapa sawit tu. Memang jelas tu. Lagi kan aku dengar suara macam cik pun. Macam cik pun rasa tu. Tu dia macam mula-mula dengar suara. Dengar macam panggil kan. Apa cakap tanya Aidil, cakap Aidil. Aidil dengan suara. Dia dengar suara. Aku cakap Aidil, aku dengar.
Aku tanya dia, cakap dia, kau ada dengar? Dia kata aku ada dengar. Dia kata tak apa, kita jalan je, dia kata. Dan aku jalan lah, jalan slow aku tengok kiri kanan. Slow dengar lagi, makin kuat aku cakap suara ni Dil. Sekejap lagi sampai depan tu aku lah aduh cakap. Memang nampak jelas tu. Memang jelas nampak kan. Nampak terus aku dekat dia lari. Aku tak berlari tu cakap memang tak tahu lah dalam live tu tak tahu apa nampak ke tak nampak tak tahu lah kan. Sebab memang aku dia berapa laju. Sebab aku dah lari lah. Memang terkejut. Time tu terkejut. Memang terperanjat aku. Cakap lari dia. Aku main lari tu. Memang kelakar. Aduh. Ada kelakarnya, ada seramnya kan. Tapi memang tak jangka lah benda tu nak tunjuk. Memang nak betul. Memang terkejut tu. Itu yang terperanjat sebab tiba-tiba dia muncul dekat betul-betul dekat sebelah pokok kelapa sawit. Mana tak terperanjatnya kan. Apa lagi kita lah memang terperanjat lari aku dengan Aidil. Tu yang masa yang kau kena tu pun teruk juga tu kan. Teruk. Sebab aku nak masuk depan, baru nak masuk depan itu dia tu. Baru nak jalan selangkah bumbung bunyi lah. Macam ada orang baling-baling kan. Tu aku rasa macam kat tingkap rumah tu ada benda putih yang lalu kan. Masa yang aku masuk tu pun ada dengar juga ada orang macam baling batu lah. Tapi tak ada orang pun. Macam dom. Basing kan. Meremang gila. Memang teruk lah sana. Orang kata saka kan. Kita tak sangka tak tahu saka ni macam mana tau. Saka dia rasa saka ni memang kuat rasa ni. Kuat. Saka tu betul-betul jaga rumah tu kan. Dia memang penjaga rumah tu lah. Sebab dia orang kata tak ada pewaris-pewaris yang nak jaga kan. So nenek tu meninggal dia, saka tu memang tinggal kat situ. So sebab tu orang kata memang agak tak tahu nak cakap lah kan. Tapi pengalaman kita orang lah semasa kat situ alhamdulillah. Tapi alhamdulillah lah kami tak ada apa-apa kan. Tapi pengalaman lah orang kata dapat dengar, nampak memang jelas lah. Masa aku nampak tu pun jelas dekat sebelah pokok kelapa sawit tu muncul tiba-tiba kepala. Nampak terus lagi. Tapi sepanjang aku explore lah, rumah biru ni aku serik lah nak pergi rumah tu. Betul. Aku pun bukan satu serik, satu lagi macam tak tahu lah. Sebab yelah kita ni tak ada nak cakap nak pandai tu tak adalah kan. Tapi lah sebab gangguan gangguan dia agak teruk sangat lah. Dia betul-betul attack. Kalau korang pergi beli seorang, dia memang attack kau lah. Betul. Jadi kalau yang nak pergi seorang-seorang tu nak kena berani kan. Sebab berani boleh insyaAllah. Sebab saka tu memang jaga betul-betul lah rumah tu, tak bagi orang masuk. Betul. Sebab kita pun time tu masuk pun yalah nak orang kata nak explore je kan. Nak tahu pengalaman nak tahu kisah-kisah dia macam mana, saka dia kan. Tapi alhamdulillah lah tak ada apa-apa. Cuma kena kacau tu agak teruk juga lah kita. Masa Perus tu pun agak lemah juga. Saya tengok dari tu hari memang lemah. Agak lemah juga badan kau tengok. Lagi satu dengan aku time tu tak cukup rehat juga. Satu tak cukup rehat, satu memang kena tarik pula tu. Itu yang makin lemah badan tu. Tapi masa yang aku tu okey, cuma lah kena kacau rasa macam terperanjat. Macam apa terkejut lah. Macam terkejut lah, macam tak sangka kan. Tak sangka pula tiba-tiba muncul lah Allah. Tapi alhamdulillah lah kita pun tak ada buat apa-apa kan. Alhamdulillah lah, selamat semua. Tu je lah cerita pengalaman aku lah masa dekat sana tu kan. So ada tak pengalaman masa dekat sana? Pengalaman aku itu je lah yang aku cakap tu. Benda ni macam tak bagi masuk lah. Memang tak bagi. Susah lah kalau. Sebab tu aku serik nak pergi sana. Sebab kalau kau masuk kau berani ke macam mana kau masuk, memang kena kacau lah. Selama kita explore tak ada rasa macam tu kan. Memang tak rasa tau. Sebab apa selama kita orang explore dah beberapa lama ni kita orang explore, banyak kita orang masuk tempat tak ada rasa macam ni tau. Bila masuk je tempat dia tu rasa macam lain lah ni. Biasa kalau masuk tempat lain dia macam okey lagi, macam tak ada apa-apa lah kan. Bukan orang kata kita orang ni berani tak. Tapi bila masuk tempat yang biasa kita pergi okey kan. Tapi sini Allah tak boleh sebab saka ni dia memang jaga tempat ni. Betul, saka dia memang kuat lah. Rasa memang saka dia terlampau kuat ni kan. Itu je lah kita ke part tu. Dan Perus akan cerita pula pengalaman dia semasa di banglo Gelam Patah tu. Banglo berhantu lah Gelam Patah.
Sana pun heavy juga tu. Sana Saya pun saya masa Pedus buat dekat banglo tu saya tak dapat nak hadir. Sebab saya ada apa holiday kan dengan family. So kita dengar kejap lagi cerita Perus. Mr. Perus di sana. Sana pun saya tengok di live pun itu hari agak teruk juga tu. Teruk lah. Masa aku tengok daripada live tu. Sana pun ada kena dengan saka juga. So guys, kalau kau nak dengar, kau tunggu. Pasas. Bye. Assalamualaikum guys. Kembali lagi. So di part 2 Perus akan berkongsikan pengalaman semasa dia explore di Banglo Gelang Patah. Ini pun Banglo ni pun agak heavy juga So Perus boleh ceritakan tak Terus pengalaman kau masa dekat Banglo Gelang Patah? Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi aku cerita sejarah dulu lah Banglo ni. Banglo Gelang Patah ni sebenarnya kisah dia ada seorang budak kecil lemas ada kolam tu. Kolam. Dia ada kolam. Macam Villa Nabilah juga Banglo. Kisah dia ni yang orang kampung sana cerita lah. Kisah dia ada satu keluarga ni, anak dia jatuh dalam kolam, lemas meninggal dekat situ juga. Melayu gitu. Orang Melayu, Banglo. Jadi kawasan tu besar juga sebab di depan Banglo, belakang hutan. Dia berdekatan dekat dengan rumah ke? Kawasan perumahan lah. Tapi Banglo ni kampung. Dia jarak-jarak dia jauh. Dia macam kampung lah. Dia taman. Jadi lagi satu kisah dia, kawasan tu ada bomoh So bomoh. Okay. Bomoh ni dah meninggal lah dekat kawasan Gelang Patah ni. Jadi saka bomoh ni dibuang dekat kawasan Banglo tu. So bomoh tu duduk situ ke ataupun bukan? Bomoh tu duduk situ lah. So saka-saka dia membuang kat Banglo tu. Buang kat Banglo. Ini ada orang taman tu juga yang cerita kita masa kita tengah explore tu, dia berhenti, dia cerita dia ceritakan kita. Jadi pengalaman masa aku explore memang kawasan dia tu, Banglo dia memang sebiji Villa Nabilah. Sebab dia ada kolam renang kurang Nabilah tadi. Masa aku explore tu, first starting aku explore dengan Aidil tu. Jalan berdua kan, tapi tempat ni dia memang rasa lah kawasan tu memang semacam lah. Dia terasa lain. Sebab puncanya satu kematian budak tu orang Yang satu yang aku paling rasa sekali, saka tu lah. Yang bomoh tu buang. Jadi bukan satu bukan banyak lah yang cerita. Dia ada buang kat situ. Tak tahu kenapa dia buang kat situ. Dia meninggal pun sebab punca daripada tu juga, saka juga. Masa aku explore dekat situ, macam-macam lah aku dengar bunyi mengilai lah, orang ketawa lah kan. Jadi kawasan masa dalam Banglo tu, yang tempat kes kematian tu tak berapa sangat. Di kawasan luar Banglo tu yang lagi heavy lah. Memang lagi teruk lah. Lagi teruk. Dia ni aku cerita part kena kacau tu lah. Yang paling teruk Ajib lah. Ajib teruk. Sebab masa Ajib masuk solo dia masuk solo macam tu. Dengar lah jelas dekat video tu, orang ketawa lah. Orang lelaki suara garau orang ketawa. Kuat. Nak kena video dia. Saya kira kuat dia macam ha. Macam satu-satu.
Macam suara macam orang kata suara Ah. tu lah kan. Suara macam Ya macam betul faham. Cina. Hmm. Ho 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 ho. Macam suara jin. Tahu yang tu? lah. Ah. Jin. Bukan mengilai cakap. Suara jin ketawa. Semak Salmon. Oi. Okay. Kau dengar tak? Ada bunyi suara bunyi ketawa tapi garau. Garau gila geng. Sumpah saya dengar. Bunyi macam ho 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 ho. Merry Christmas. Bunyi macam ho 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 macam tu. Oi. Okay. Bunyi macam ho 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 macam tu. Yang tu Ajib dengar masa dekat live tu. Ajib dengar. Kita tak dengar lah time tu. Dekat live tak dengar. Bila aku check balik video baru betul lah dengar. Memang betul lah Ajib cakap ada orang ketawa. Orang dengar tak ada orang ketawa, dia cakap suara garau. Betul lah, memang dia dengar. Jadi korang boleh tengok lah dekat video lepak seram Banglo berhantu dalam Patah Johor. Korang boleh check it out kat situ. Betul. Korang boleh tengok video. Lepas Ajib kena kacau, dia cakap ada orang ketawa kan. Aku tak percaya masa tu dengan Hijai. Ya. Atau kali kedua aku masuk pula dengan Hijai. Hari ni aku masuk dengan Hijai sampai pusing keliling lah kawasan hutan tu. Adalah kolam renang. Kecil je rumahnya, tak besar mana pun. Kolam renang ni, kolam renang yang dikatakan ada kematian lah. Nanti kita akan cerita lebih detail lagi. Sana yang bagi pokok. Tak lain dah tutup pokok. Dah tutup pokok, mana lagi? Saya dengan Hijai kali kedua. Kawasan ni ada 2-3 bangunan kosong dia. Terkejut aku. Bukan satu banglo je kat situ. Banyak ada rumah teres belakang. Semua kosong. Semua kosong. Jadi aku jalan lah dengan Ijai, pusing masuk satu-satu rumah. Garaj aku rasa, garaj dia kosong. Okay. Memang aku rasa dengan Ijai time tu macam kena kepung. Macam kena kepung, kita berdua ni macam kena kepung. Aku rasa, dapat rasa lah benda tu macam ada keliling kita lah, diperhatikan kita kan. Alas aku masuk, jalan lagi. Masa starting masuk tu handphone mati handphone tengah live mati. Live handphone lah. Live handphone aku mati. Mati sekali, okey. Cakap mati ni, alamak, view dah ramai lah tu. Bukan bateri apa? Bukan bateri penuh. Siap pasang charger lah. Siap bawa power bank. Jalan lagi kali kedua, on balik. Okay, explore lagi sampai ke belakang. Aku time tu rasa macam mana nak cakap rasa dia. DJ depan, aku belakang. Kat belakang aku ni macam ada orang. Rasa macam ada orang. Macam ada orang. Aku jalan sikit macam dikejar. Macam ada ngikut lah. Ada ikut lah. Memang cerita. Jadi aku DJ depan kan.
aku kat belakang ni macam rasa memang tak selamat. Macam tu ya, kita macam seram juga kan. Takut juga. Kejap-kejap pusing belakang. Macam kat tepi-tepi pokok tu macam ada orang. Mengendap. Macam ada orang dekat. Tu ada juga. Dan aku dapat rasa lah. Ni aku agak je lah. Macam saka hantu raya lah. Aku rasa macam tu lah. Rasa bukan satu saka ni. Bukan satu lah. Rasa banyak lah. Banyak. Dah banyak sangat ni. Jadi aku redah hutan lah. Tempat tu memang kat belakang, kawasan belakang tak ada orang masuk. Tak ada orang tahu masuk kat belakang tu. Laluan pun tak ada. Aku main redah dengan Ejeng. Langgar pokok-pokok kecil tu langgar. Sampai ke belakang. Jadi rumah belakang tu tak boleh masuk juga. Sebab pokok dah terlampau banyak. Dah besar-besar. Dah besar-besar sangat. Aku patah balik. Handphone mati lagi. Handphone mati lagi kali kedua. Tengah live Jadi aku memang dah tak sedap lah. Memang tak sedap badan time tu. EJ pun cakap kan, apa ni handphone nasib mati. Padahal kita cucuk power bank. Benda kacau tu lah. Jadi yang viewer nampak time tu, ada yang cakap dia nampak Cik Chong gula hack lah. Panggil dia nampak gula hack. Tapi kita tak perasan lah. Cik Chong Cik pun. Aku dengan EJ pun dah tak tahan main kat belakang. Aku keluar balik. Keluar terus lah cakap, ni pun nasib mati ni. Padahal bateri penuh. Nasib kacau kan. Ada energi dia memang kuat lah sana. Tu yang Ajib tu kena macam mana? Ajib starting dia jalan dulu. Ajib yang starting jalan dulu. First Ajib lah. So Ajib kena masa first tu dia kena dia yang dengar suara tu lah. Dia kena dia yang dengar suara ketawa. Yang ketawa macam tu lah. Macam suara jin ni. Jin. Jin ketawa kan. Time tu dia bukan dalam banglo tu kawasan luar juga. Kawasan luar. Jadi aku dengar cerita yang orang sana cerita Bomo ni kan. Dia mati sebab dia suka mencuba ilmu baru ni kan. Dia suka test lah. Dia suka belajar. Try cuba kan. Belajar lah last makan diri lah. Ilmu tu makan diri. So itu dia punya ni lah cerita sejarah ni, dia. Sejarah cerita ni memang famous kat sana. Gelabata. Memang semua orang kat kawasan tu tahu lah. So yang Gelabata boleh komen. Boleh tengok. Yang orang lama Gelabata mana tahu kan. Itu je lah. Jadi kawasan kolam tu ada rasa jugalah kawasan dalam banglo tu. Tapi yang paling ada rasa tingkat 2 lah, atas rumah banglo tingkat 2 tu. Memang terasa kan? Terasa sebab kawasan dia pun bersih. Kat belah atas tu bersih, lapang. Pokok semua tak ada kan? Ada cuma daun-daun, tapi bersih lah. Daun-daun tu bersih lah. Mungkin ada yang bersih tu, mungkin ada yang duduk. Ada yang duduk situ lah. Sebab orang lepas, aku dengar cerita orang lepas anak dia meninggal tu, lepas orang tu terus pindah. So dah tak pulang. Tak duduk. So yang maksud kau yang duduk situ tu orang berumur ke apa terus? Kan yang duduk banglo tu mana? Orang kaya-kaya juga lah. Jadi yang berumur tu duduk kawasan taman tu juga. Oh area situ rumah lain lah. Sebab banyak rumah kan. So yang maksud kau yang saka-saka yang berumur tu dia buang kat banglo tu? Dia buang. Oh itu yang lagi kuat tu. Betul. Sebab belakang banglo tu hutan. Sebab dia buang dekat situ lah. Aku pergi juga rumah berumur tu tengok. Ya, aku tengok. Tapi aku tak masuk lah. Masa kat mana tak masuk Sebab jiran-jiran kat sana cerita start daripada dia meninggal tu kena kacau. Ada orang ketuk-ketuk pintu rumah malam-malam. Kadang ada benda-benda terbang kat tingkap. Yalah sejak berumur tu tak ada memang banyak lah. Yang peliknya rumah tu tak ada orang rumah berumur tu tak ada orang, tapi lampu hidup kadang-kadang. Tiba-tiba lampu hidup. Kuat dah saka ni. Kuat dah. Ni tambah kuat dah sini.
banglo tu memang aku cop berhantu lah. Memang So berhantu. cerita. Sebab itu hari pun ada aku tengok Titi yang kau buat short kan. Ha. Dan ada orang komen kat situ, orang Gelam Batah juga. Ha. Silap aku memang orang Gelam Batah. Ha. Ada akak seorang tu dia komen, dia cakap Bomo tu paling kuat dulu, kata dia. Kalau kat Gelam Batah paling kuat. Nama tu lah. Betul. So aku tengok tu. Tapi masa yang aku ikut dekat tengok live tu pun rasa macam macam tempat ni cakap kan. Lagi. Tapi itulah, tak dapat nak adilkan tu. Korang boleh tengok video kami explore. So korang yang mana nak tengok boleh tengok kat video. Yang mana nak dengar suara orang kata apa macam jin kan. Dia punya efek sampai sekarang kalau aku tengok video tu balik, kepala aku akan pening. Dia punya tarik kuat tu. Tarik kuat. Aku dah tak boleh tengok video kita explore dekat Gelam Batah. Kuat tu kan. Lagi part last aku dengan AJ dekat dalam hutan tu. Kali kedua Kali kedua masuk pening kepala lah. Bila aku tengok dia pening kepala. Kuat tu. Dia punya benda tu kuat tu. Kuat. Sebab itu hari tengok agak kuat juga. Sebab itu hari Ajib tengok masa Ajib tu. Asyik tu. So, korang yang mana korang nak tengok, korang boleh tengok dekat YT Lepak Seram channel. So korang boleh dengar kat situ, kat mana. So yang mana orang Gelam Batah, yang orang lama Gelam Batah, korang boleh komen, korang boleh tengok, dan korang boleh komen-komen mana yang tahu. Sebab cerita ni famous kat Gelam Batah. Cerita ni famous geng. Saya pun Gelam Batah tapi saya tak tahu cerita. Saya pun baru jugalah. So korang yang mana nak tengok, korang boleh tengok, search dekat YT kita orang. Jadi itu je lah kisah aku kat Gelam Batah. So kat situ je kisah Ferus, di pengalaman Ferus dekat banglo Ferus So ada part 3 last. Aku akan ceritakan pengalaman aku last kat Pontian juga. Tapi Pontian ni aku tak tahu tempat apa orang panggil. Tapi rumah tu rumah taman lah. Satu taman lah, rumah kosong. Sejarah dia kejap lagi aku akan ceritakan. Tunggu lepas ni. korang tunggu lepas ni di part 3. Bye. Zaz. Assalamualaikum geng. Kembali lagi di part 3. Kali ni Ikram akan ceritakan pengalaman dia masa explore dekat Pontian. Kukup. Jadi Kukup ni kawasan taman. Jadi satu taman tu semua banyak rumah kosong. Dia banyak rumah. Jadi Kam Dia nak ceritakan cakap, Kam. Okay, Bismillahirrahmanirrahim. So aku ceritakan sejarah dia dulu So sejarah dia dekat situ, dia rumah banyak. Dia macam rumah taman lah. Nak macam kat rumah, bukan rumah, tapi dia macam apa dulu abang sekolah. Bukan sekolah, macam college College kan? College. Sebelum college tu dia rumah tau. Betul. Sebelum rumah tu dia ada satu buah rumah dia kat belah depan sekali. Rumah tu agak besar. Betul. Rumah tu paling besar lah orang kata daripada rumah-rumah belakang kan. So sejarah dia dekat situ, suami dia penggal kepala isteri dia. Betul. Dia penggal kepala isteri dia. Dia katakan isteri dia ni curang lah. Betul. Dia curang, dia penggal kepala isteri dia ni. Dan dia bawa kepala isteri dia ni basikal, dia pusing satu kampung. Betul. Itu sejarah dia lah. Sejarah dia memang Sejarah dia memang dahsyat lah. Kan orang kata rumah kau kat kampung tu ada orang memang ramai kan. Dia bawa, dia dapat penggal kepala isteri dia tu. Dia bawa naik basikal, dia pusing satu kampung. Itu sejarah dia lah. Yang cerita orang sana cerita kan. Orang-orang sana, orang kampung tu ada Ini tahun 90-an 90-an. Tahun-tahun 90-an yang mana cerita ni pernah viral lah dulu. Tahun-tahun 90, tahun 90-an kan. So yang mana hidup tahun 90-an tu mana tahu pernah viral kan. So pengalaman aku masa explore dekat sana, masa dekat dalam rumah yang aku cakap tu, yang penggal kepala kan. First kali aku masuk, mula-mula rasa okey. Time tu aku rasa beranikan diri, aku masuk seorang. Kan korang semua buka base kan. Aku cuba nak beranikan diri, aku cakap aku nak try masuk seorang. Aku cuba.
Dan aku masuk bawah kan, aku jalan bawah, pusing, okey lagi. Naik sampai atas tu, macam-macam lah bunyi. Aku dengar suara lah kan. Sebab sebelah tu kubur. Sebelah tu je, rumah tu sebelah tu kubur. Kawasan kubur. Memang kubur Islam lah. Masa aku naik atas tu, aku macam-macam dengar lah. Ada orang ketuk pintu lah, dan dengar suara. Tapi tak tahu lah. Memang, tapi itulah, kalau dalam live mesti je lah dengar kan. Yang masuk dalam live aku itu hari, dia dengar. Memang je lah dengar ketuk pintu, dengar suara, dengar menjerit lah lain, dengar ni lain lah. Yang suara perempuan nangis tu. Dengar perempuan menangis lah. Lepas tu dekat dalam rumah tu ada satu macam, orang kata apa, kalau orang buat asap tu, tempat colok colok tu bayang kan. Cina Bukan colok, yang macam dalam bomong kan mengfu. apa nama dia? Mangkuk tu kan. Memang penuh. Tempat kemian tu. Kemian tu. Dia orang asap kan. Dia tak ada asap, tapi bila aku naik tu berbau kuat. Bau tu kan. Memang bau colok. Bau colok tu. Tapi dalam mangkuk tu tak ada. Tapi memang bau dia kuat. Memang orang kata apa, nak cakap memang benda tu ada lah kat situ kan. Nak cakap tak ada, memang ada lah. Pelik tak ada orang bakar tu. Tak ada orang bakar tapi berbau tu kuat. Itu yang bau. Lepas tu ada ketuk pintu. Itu dah mula aku dah seram lah kan. Turun, pusing lah. Pusing pergi satu rumah. Satu rumah sampai ke belakang tu okey lagi. Yang lain okey lah. Orang kata ada lah terasa-rasa kan. Aroma terasa, aroma naik terasa kan. Sampai ke belakang tu pun lagi teruk. Satu belakang tu rumah ada 2 tingkat. Yang lain tu ada 1 tingkat, ada 2 tingkat kan. Yang belakang tu ada 2 tingkat. 2 tingkat yang kat belah belakang tu, aku nampak macam orang mengendap dekat cermin. Aku daripada bawah jalan kat bayang-bayang hitam dia daripada dalam rumah kan. Daripada dalam rumah. Dia kat atas, dia tingkat 2 kan. Dia kat atas tapi kat cermin. Aku kat bawah. Orang kata sekali imbas tu. Dari sekali imbas aku nampak macam mata merah, hitam. Mata merah. Sekali imbas, kali kedua aku tengok sekali dah tak ada dah. Memang jelas lah nampak kan. Kat situ pun orang kata agak teruk juga lah. Sebab tu lah, dia punya pengalaman sejarah tu agak teruk lah. Takut juga kan. Yang Ajib kena tu. Tu masa Ajib kena dekat bangunan nombor 2 ke nombor 3 dah silap. Nombor 3 kan. Dah silap. Dekat atas juga tu. Tapi Ajib kena teruk. Betul. Sebab Ajib time tu pun jalan solo. Dari jalan kita semua solo Solo. Cuma nak cuba solo kan, try. First starting aku kan. Yang kali kedua tu Ajib. Kali kedua Ajib tu lah kena. Kali kedua Ajib kena tu je. Dia masa aku tengok dalam live, okey lagi tau. Dia okey, dia layan kan. Yang rumah kedua je dia naik atas je. Dia stay kat satu cermin belakang, kat dalam bilik, kat cermin tau. Dia menghadap ke bangunan sebelah. Kamera tu menghadap sebelah. Menghadap, tiba-tiba pintu dekang, pintu tu tutup sendiri. Apa ranjat lagi. Kita orang dengar daripada bawah tu kan. Kita dengar daripada kat base tu, kita dah dengar. Ranjat lagi. Ada orang pas pintu. Ingat Ajib apa kan. Jatuh ke apa kan. Rupanya dalam live tengok Ajib cakap pintu tutup sendiri. Memang kuat geng. Memang orang kata macam pintu kita empas tu. Kita orang betul-betul ranjat. Dia nak lari ke sana kan. Dalam live Ajib kata dia okey. Cuma dia ada kena kacau kan. Itu yang kita orang pelik tu. Ajib dia memang explore mesti dia kena kan. Memang dia punya aura Ajib tu kuat orang kata. Dia tarik dia punya tarik tu kan. Orang kata benda tu suka dengan dia kita kan. Tapi kat sana memang tu. Sebab apa sebelah tu pun berkubur kan. Kubur Islam. Tapi lama dah bangunan tu lah. Memang tahun 90-an. Tahun 90-an lah. Bangunan tu dia naik 80 kan. 80 lebih lah naik. 90-an dah kosong. 90-an dah kosong. Time kosong kan tu masa yang penggal kepala tu lah. Punca dia. Tu punca dia sebab dikosongkan lah bangunan tu. Tapi yang mana orang Pontian tahu lah sejarah-sejarah ada lagi. Mungkin kita tak tahu sejarah apa lagi kan. Mungkin banyak sejarah sana tu. Sebab apa dia punya kacau tu pun agak teruk juga tu masa Ajib tu.
kan. Kawasan tu nak lalu pun takut malam-malam. Malam takut tu sebab dia jalan gelap kan. Jalan gelap. Punya gelap jalan. Sebab aku pun ada nampak perasan memang jelas terus. Kat bangunan nombor 3, nombor 2 ke 3 tak ingat lah. Dekat atas tu kan. Mata merah. Ada ni kuku hitam, rambut panjang. Itu tak tahu apa. Dia ada bertingkap atas. Tingkat atas tingkap. Dia macam mengendap tau. Dia macam tengok pada bawah. Kali imbas sekali. Lepas tu kali kedua aku tengok dia dah hilang lah. Dah tak ada. Itu memang itulah pengalaman aku kat sana lah. Masa aku explore pun aku masa tu aku explore dekat bangunan, tak ingat bangunan nombor apa kan, Solo juga. Ada satu tokong dekat rumah. Tokong Cina Tokong Cina. Okey. Pelik. Tokong ni memang dah buruk lah. Tak ada orang nak sembahyang lagi kan. Peliknya bau colok lagi lah. Yang bau kan? Bau colok. Tu cakap masa yang bangunan pertama tu pun bau colok kuat. Adalah aku dekat jalan, tengah jalan. Aku bukan dalam rumah. Kat luar kan? Kat luar. luar. Bau colok dia kuat Kuat gila. Macam orang bau bakar colok. Betul. Masa yang bangunan pertama tu pun tak ada orang bakar tapi bau dia kuat tu. Colok tu. Itu bau sekali. Dekat yang rumah pertama tu banyak punya orang mangkuk-mangkuk tu semua banyak. Lepas tu bau kuat tu. Bau colok. Ini tak ada orang bakar tapi bau kuat ni cakap. Macam ada orang buat kerja-kerja kurafat pun ada. Ada. Memang ada tu. Mungkin ada yang kurafat tu ada lah, buat kerja kurafat. Tahulah tak orang nombor ke kan. Tahulah orang. Punca kat kawasan tu jadi macam tu. Betul. Yang teruk. Tak tahu kita orang pun dah lama tak pergi lah. Allah ada rezeki. So tu ialah pengalaman aku masa dekat Pontian. So pengalaman aku tu tak adalah banyak sangat. Ada tapi pendek. So kita orang ceritakan yang mana kita orang nampak kan. Tapi kita tak buat untuk YouTube kita tak video dalam video tu tak ada itu sebab kita orang tak sempat time tu. Time tu pun kita orang kata apa last minute lah plan. Kan tiba-tiba last minute kita orang stand pun kita orang tak bawa. Tu pun stand kita orang pinjam mak abang Sebul punya. Betul. Sebab last minute ni. Tapi itulah 2 tempat lah kita tak buat. Dua tempat yang video dengan Rumah Biru dengan Rumah Taman ni. Rumah Taman ni kita tak buat Tak video dapat buat YouTube. video. Kita buat live TikTok. Sebab time tu live Lepak Seram tu pun kena ban kan. Kena ban. Time tu buat live TT Verus, buat Verus. So itulah pengalaman kita orang semasa cerita kita orang tak ada panjang lah tapi kita orang ceritakan balik semasa kita ternampak kan, kita terdengar, kita kacau. Apa kata apa, tapi dalam banyak-banyak tim kita ni yang teruk Ajib lah kena. Ajib teruk kena ya. Setiap kali kalau explore dia mesti tombang habis tu. Dia memang kena lah. Masa dekat PUB tu pun dah boleh. So nanti kita orang akan ceritakan balik PUB ya, nanti masa akan datang nanti ya, saya dengan Ferus akan berceritakan balik di mana-mana kat mana kita orang explore kan. Ada PUB, banyak lagi tempat. So sebelum kita orang nak start balik explore ni, kita orang akan berpodcast dulu sementara sementara sebelum kita orang nak start balik explore. Sebab kita orang dah lama sangat nak cuti explore ni. Kita nak upgrade kita punya alatan. Alatan-alatan kita nak kena upgrade dulu. So buat masa sekarang ni kita orang podcast dulu. So kita orang akan berceritakan masa kita orang explore dekat macam-macam tempat lah. So nanti bila alatan kita, kamera kita semua dah complete, kita orang akan start explore. So kalau explore pun nanti kita orang nak cari dekat mana YPJ tu. InsyaAllah YPJ Johor Bahru. YPJ Terbengkalai lah. Polish Johor Bahru. So korang tunggu video-video terbaru kami nanti. Ya, sebab sementara ni kita podcast dulu. So saya nak cakap sikit kan, yang mana ni buat masa sekarang ni, yang mana-mana korang di dalam apa yang followers kami dekat followers TikTok kami yang mana ada nak menceritakan pengalaman hantu kan, pengalaman kisah seram dekat korang boleh terus DM kita di TT ataupun boleh komen dekat YT YT TikTok. So di TT boleh komen, nanti kita orang akan bagi nombor, korang boleh WhatsApp
Ataupun DM terus. DM terus pun boleh. So DM kita orang punya admin pun boleh, tak ada masalah. So kita orang dialu-alukan untuk korang semua. Kalau korang nak menceritakan, kita boleh sama-sama. Betul. Okay. So korang boleh ceritakan lah pengalaman seram korang, InsyaAllah. InsyaAllah. So ni je lah, sampai sini je cerita saya dan Ferus. So jumpa lagi di next part. So banyak lagi ni tadi kan. Banyak lagi. So Banyak jumpa tempat lagi lagi. geng. Tu dia. Ada yang apa lagi Kak? Itu je lah. Jangan lupa like, komen, subscribe Lepak Seram channel. Dan jangan lupa follow TikTok kami, Lepak Seram Official. So geng, terima kasih banyak-banyak. So tanpa korang di manalah kami. betul lah. Okay guys, minta korang semua bantu-bantu Subscribe. like so sampai sini je. Okay, baik. Itu saja. InsyaAllah Itu kita akan jumpa di video akan datang, guys. Guys, jumpa di part akan datang. Okay. Bye bye. Assalamualaikum. Zas.